Bismillah. Ya, kita try. Kita cuba rasa pula macam mana. Bismillah. Jadi. Sedap. Rasa buat sendiri, lulus. Kita buat sendiri, rasa lemak Kelantan. Sayur-sayur dia ni dah busuk. Ni kacang campur ataupun toge. Ni timun Kelantan. Ni kacang panjang. Lepas tu ni sayur Kelantan mesti dia tambah belacan. Sayur Kelantan mesti tambah belacan. Tak, belacan dalam kuah lemak kita, rasa kita. Tambah lagi kik, kita perah nasi lemak. Bagi dia sekata, barulah kita okay. Hujan-hujan ni kena laksa pun. Jadi rasa macam duduk di pasar Siti Khadijah.